Macam mana seorang komander tentera yang digeruni boleh bertukar jadi seorang Datuk Comel yang jadi kesayangan ramai? Inilah kisah paradoks Prabowo Subianto dan bagaimana transformasi beliau ni sedang membentuk masa depan negara demokrasi ketiga terbesar di dunia. Cuba kita tengok dua sisi yang berbeza ni. Di satu pihak, kita ada seorang bekas komander pasukan khas dengan masa lalu yang terus terang agak gelam dikaitkan dengan pencabulan hak asasi manusia. Di pihak yang lain pula, seorang penari gemoy yang comel yang berjaya menawan hati jutaan pengundi muda. Persoalan utamanya bukan saja macam mana ini boleh berlaku, tapi kenapa imej baru ni berjaya mengubah landscape politik Indonesia. Setiap orang ada kisah silam kan? Jadi untuk kita faham siapa Presiden Prabowo, kita kena undur ke belakang sikit, kembali ke zaman Jeneral Prabowo dan tengok jejak yang pernah ditinggalkannya. Rekod ketenteraan Prabowo ni memang penuh dengan kontroversi. Dari peranannya di Timur Leste pada era 70-an dan 80-an yang dikaitkan dengan ratusan kematian, sampailah kepada pemecatannya pada tahun 1998 atas tuduhan menculik aktivis pro-demokrasi. Rekod ni serius tau, sampaikan Amerika Syarikat dan Australia pun pernah larang beliau masuk negara mereka. Latar belakang inilah yang menjadikan kebangkitan politiknya sesuatu yang sangat-sangat luar biasa. Okey, dengan sejarah yang macam tu, macam mana pula beliau bukan saja boleh buat comeback, malah menang jawatan tertinggi negara? Kuncinya terletak pada strategi pilihan raya 2024 yang memang bijak. Kemenangan dia bukan calang-calang tau. Dengan 58.6% undi, dia tawan kerusi presiden dalam satu pusingan saja. Tak perlu pusingan kedua. Ini satu pencapaian yang tunjukkan betapa berkesannya penjenamaan semula imej beliau. Dan siapa yang bagi dia kemenangan besar ni? Jawapannya, orang muda. Golongan milenial dan Gen Z yang merangkumi lebih separuh, 52% pengundi, mereka ni tak ada memori langsung tentang zaman Orde Baru yang tegang tu. Bagi mereka, Prabowo bukanlah jeneral yang digeruni, tapi Datuk Gemoy yang comel yang selalu mereka nampak kat TikTok. Strategi di sebalik semua ni ada nama dia, populisme berubah-ubah. Senang cerita, ia adalah kebolehan seorang pemimpin politik untuk ubah cara cakap dan ideologi dia, ikut apa yang pengundi nak dengar pada masa tu. Satu penyesuaian yang sangat mahir untuk pikat seramai mungkin orang. Kalau nak simpulkan kempen dia dalam satu ayat, inilah dia. Infantilisasi strategik seorang pemimpin kuku besi. Maksudnya, imej garang dan tegas tu dibuang jauh-jauh, digantikan dengan imej seorang datuk yang comel dan mesra. Persona ni memang sengaja direka untuk zaman TikTok dan ia berjaya menepis segala kebimbangan tentang masa lalu beliau. Tapi, kejayaan ni takkan mungkin tanpa kesan Jokowi. Tengok macam mana ceritanya. Anak Presiden Jokowi, Gibran, tak cukup umur nak jadi naib presiden. Tiba-tiba, Mahkamah Konstitusi yang kebetulan diketuai oleh abang ipar Jokowi sendiri wujudkan satu pengecualian. Dan bom, Gibran terus layak jadi pasangan Prabowo. Ramai yang nampak ini sebagai nepotisme dan penyalahgunaan kuasa untuk pastikan legasi diteruskan. Jadi, persona kempen memang menjadi. Tapi, selepas setahun pegang jawatan, adakah Datuk Gemoy yang memerintah? Ataupun bayang-bayang jeneral yang lama tu dah mula kelihatan? Walaupun aktivis hak asasi manusia bising, populariti Prabowo di kalangan rakyat biasa kekal sangat tinggi. Tengoklah rating sokongan ni. Ini menunjukkan ada satu jurang yang besar antara kebimbangan golongan aktivis dengan sentimen orang ramai, yang nampaknya lebih utamakan kestabilan dan janji-janji manis. Di sebalik populariti tu, corak pemerintahan dia dah mula nampak. Dia secara terbuka tak suka pembangkang yang lantang. Katanya itu konsep barat yang tak sesuai dengan budaya kolaborasi Indonesia. Bagi pengkritik, perkataan kolaborasi itu hanyalah kod untuk satu pemerintahan yang tak suka dicabar. Pelantikan kabinet dia pun menghantar isyarat yang agak membimbangkan. Dengan melantik tokoh-tokoh seperti Wiranto yang juga dikaitkan dengan pencabulan hak asasi manusia, pentadbirannya seolah-olah nak kukuhkan budaya kebal dari undang-undang. Mesejnya jelas, kisah lama tak perlu diungkit, kita pandang ke depan.
Okey, kita tengok polisi utama dia. Program makanan percuma yang sangat bercita-cita tinggi. Janjinya nak bagi makan hampir 83 juta kanak-kanak. Tapi realitinya, setahun kemudian tak sampai 4 juta pun yang dapat. Malah ribuan pula yang masuk hospital sebab keracunan makanan. Dengan bajet berbilion dolar tapi tak ada pemantauan yang jelas, program ni jadi contoh macam mana janji populis yang hebat boleh bertukar jadi mimpi ngeri dari segi logistik dan tadbir urus. Ini membawa kita kepada persoalan paling penting. Macam mana seorang pemimpin dengan rekod macam ni boleh naik dalam sebuah negara demokrasi? Jawapannya mungkin terletak pada konsep legalisme autokratik. Ini bukan rampasan kuasa tentera tau. Sebaliknya, ia adalah kemerosotan demokrasi yang berlaku secara senyap-senyap. Undang-undang dan institusi negara digunakan sebagai senjata untuk menghakis demokrasi dari dalam. Contohnya, dengan melemahkan badan anti rasuah atau mengubah peraturan pilihan raya untuk kepentingan elit. Kebangkitan Prabowo sebenarnya bukanlah satu kemalangan, tapi kemuncak kepada proses kemerosotan demokrasi yang dah berlaku selama sedekat. Melalui cara seperti kartelisasi elit yang melenyapkan pembangkang dan pelemahan institusi penting, seperti Suruhanjaya Pencegahan Rasuah, benteng-benteng demokrasi ni dah dirobohkan secara sistematik, membuka jalan untuk pemimpin sepertinya. Jadi, boleh dikatakan, beliau bukanlah satu anomali yang merosakkan sistem. Sebaliknya, beliau adalah pemimpin yang memang direka oleh sistem itu sendiri untuk dihasilkan. Jadi, apa makna semua ni untuk masa depan negara demokrasi ketiga terbesar di dunia? Mungkin petunjuk yang paling jelas datang daripada Prabowo sendiri. Dalam ucapan kemenangannya, beliau kata, demokrasi itu meletihkan, sangat mahal dan sangat kucar-kacir. Ironinya, pemimpin yang dipilih melalui sistem demokrasi ini nampaknya tak berapa suka dengan sistem itu sendiri. Akhirnya, ini membawa kita kepada satu persoalan yang sukar. Adakah rakyat Indonesia bersedia untuk menukar kebebasan bersuara dengan janji perut yang kenyang? Pertukaran antara kestabilan dan demokrasi ini bukanlah sesuatu yang baru, tapi jawapan yang dipilih oleh Indonesia akan memberi kesan bukan saja kepada rakyatnya, tapi kepada demokrasi di seluruh dunia.